Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Hari ini saya nak berkongsi cara saya buat kuih talam kanda daripada ubi kayu dan sagu. Okey, inilah kuihnya. Yang dah siap pun. Dah pun siap kuih kita ya. Kuih talam kanda namanya. Jom, saya tunjukkan cara-cara saya buat kuih talam ni. Mula-mula sekali kita rendamkan sagu biji kita ni. Okey, ni sagu. Kita gunakan sebanyak lapisan pertama. Ini 1 cawan setengah. Yang ini pun sama. Kita masukkan air dulu. Gini. Sampai sagu kita tenggelam ya. Okey, kita rendam selama 15 ke 20 minit ataupun sehingga sagu kita ni kembang. Ni kita ada ubi kayu. Kita nak perahkan dia. Saya perah menggunakan pelapik periuk kukus. Okey, sekarang sagu kita ni dah pun kembang macam ni. Ni kita kena tapis ya, air ni kita buang. Okey, biarkan dia kering dulu. Ni air ubi yang telah kita perah tadi. Jangan buang, kita bagi sagu dia mendap ke bawah baru kita buang yang bahagian atas. Okey, dah kering macam ni. Okey, kita masukkan balik dalam besen tadi. Kita masukkan gula, ni setengah cawan. Dan kita masukkan 1/4 cawan ya. Okey, kita masukkan perisa pandan dan pewarna hijau. Okey, kita kacau. Gula ni akan cair, nanti dia akan berair sendiri. Okey, sini saya sudah sediakan loyang saya. Loyang ni 9 inci ya, saya punya loyang. Saya lapikkan dengan plastik. Okey, tuangkan adunan kita ni. Dan kita ratakan. Kita kukus selama 20 minit. Okey, sekarang ubi kayu yang telah kita perah tadi ya, nampak ni. Okey, sebanyak 2 cawan ya. Okay, ni air ubi kayu tadi kita buang. Ni sagu dia. Kita ambil sagu ni. Okey, kita masukkan gula 3/4 ya. 1 cawan ni tak penuh, nampak tu. Hantam 1 cawan. Okey, kita masukkan esen vanila. Okey, kita masukkan sedikit garam. Ni pewarna kuning. Okey, dah siap macam ni. Kita tunggu yang hijau tadi masak. Bolehlah kita lapiskan ubi ni ke atas sagu kita tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rata-ratakan dia. Kita kukus lagi selama 20 minit. Okey, yang ketiga ni sama sahaja dengan yang pertama tadi ya, yang kita buat warna hijau. Okey, ni pewarna merah. Okey, kita masukkan sedikit garam. Okey, kita cakar-cakarkan sebelum kita tuang adunan yang ketiga. Kita cakarkan macam ni. Barulah kita letakkan bahagian ketiga. Ini kita ukur selama 30 minit. Yang last ni ya. Yang ni kita biarkan dalam 10 minit. Biarkan aja supaya permukaan dia ni kering. Okey, sekarang kuih kita ni dah pun sejuk. Bolehlah kita keluarkan daripada loyang ni dan kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah siap kita potong. Sekarang kita salutkan kelapa. Okey, dah siap pun kuih talam kanda kita.